Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nick dalam Broadcast News dengan liputan khas Pilihan Raya Kampus Universiti Utara Malaysia. Pada malam ini, SSC menjadi tempat tumpuan ramai apabila berlangsungnya wacana Presiden iaitu sesi dialog antara calon dan juga wakil parti bagi membincangkan dan juga memperincikan dasar, hala tuju dan juga manifesto mereka kepada para pelajar. Program ini bertujuan untuk menilai kemampuan para calon dalam mengemudi aspirasi mahasiswa. Untuk laporan menyeluruh, saya serahkan kepada wartawan kami di tempat lokasi iaitu Raja dan juga Nora. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam biru warna. Sekarang bersama dengan saya Nora Fida dan di belakang saya sekarang dapat anda lihat Parti Perubahan sedang berkumpul untuk melanjutkan dan sebentar sahaja lagi akan ada wacana di Dewan SAC. Jadi dapat saya lihat ramai pengikut-pengikut mula berkumpul dan dapat saya lihat mereka bersemangat. Ada yang melontarkan nyanyian-nyanyian, sorakan-sorakan yang mereka telah sediakan sebelum datang ke sini. Baiklah, terima kasih Nora. Jika tadi Nora bersama dengan Parti Perubahan Mahasiswa dan kini di belakang saya dapat kita lihat kumpulan daripada Parti Mandat Mahasiswa berbaju merah, serba merah pada malam ini. Kerana pada malam ini akan berlangsungnya sesi debat di antara tiga parti, di antara tiga penjuru, di mana mungkin mereka akan membincangkan topik-topik panas, topik-topik yang melibatkan mahasiswa itu sendiri. Menjelang PRK Universiti Utara Malaysia kini sedikit panas dengan setiap parti saling melontarkan hujah-hujah mereka, saling melontarkan lawangan mereka untuk menunjukkan dominasi tersendiri dan sekaligus mereka cuba untuk membuktikan parti mana yang patut mendominasi, yang patut memimpin Universiti Utara Malaysia pada sesi kali ini. Jadi tanpa melengahkan masa, sama-sama kita saksikan sesi wacana Presiden yang akan berlangsung di Dewan Utama SAC sebentar saja lagi. Kini saya berada di Dewan Utama SAC di mana sedang berlangsungnya sesi wacana Presiden yang melibatkan tiga buah parti, semestinya yang penuh meriah dan intensif. Dan seperti mana yang kita tahu, sesi wacana kali ini akan membincangkan topik-topik kritikal melibatkan aspek-aspek meliputi kebajikan pelajar, pembangunan fasiliti dan juga peranan pelajar dalam pembangunan universiti sendiri. Okey, baiklah, dan kini saya bersama dengan dua wakil calon umum daripada Parti Perubahan Mahasiswa. Jadi sebelum tu kita mintalah untuk perkenalkan diri dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Syahmi Ishak, calon umum 14 daripada Parti Perubahan Mahasiswa. Dan saya Muhammad Kamal Fandi, merupakan calon umum 16 di bawah Parti Perubahan Mahasiswa. Okey, baiklah saudara Kamal dan juga saudara Syahmi. Untuk soalan yang saya bakal ajukan ini melibatkan soalan dalam bentuk konteks pembentukan mahasiswa itu sendiri. Mungkin saudara boleh jelaskan apakah kepentingan untuk seseorang mahasiswa itu memahami politik kampus pada masa kini? Dan mungkin saudara juga boleh jelaskan kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana apakah implikasinya, apakah kesannya dalam jangka masa yang panjang sekiranya mahasiswa-mahasiswa UUM memilih untuk tidak mengundi pada pilihan raya akan datang. Jadi kepada semua mahasiswi UUM, memang penting kita mengundi. Yang pertama, saya ingin katakan bahawa anda mengundi, anda akan memilih Majlis Perwakilan Pelajar. Majlis perwakilan yang akan mewakili anda. Jadi sangatlah penting untuk kita sama-sama turun untuk memastikan suara-suara anda, suara-suara semua mahasiswa Universiti Utara Malaysia diangkat ke peringkat yang tertinggi dan diperjuangkan dengan betul. Okey, jadi menurut pendapat saya sendiri, iaitu kita sebagai mahasiswa yang ada di dalam universiti, tak kira universiti mana sekalipun, kita perlu cakna dengan isu semasa. Perlu cakna dengan lagi-lagi iaitu politik kampus sendiri. Sebab apa?
sebab kita sendiri yang akan memilih siapakah yang bakal memimpin, yang bakal menerajui kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar yang seterusnya. Jadi dari situ kita perlu memilih calon-calon yang menurut kita mempunyai kredibiliti bukan sahaja daripada akademik tetapi juga daripada sudut kepimpinan dan juga bagaimana mereka menjalankan suatu tanggungjawab itu dengan penuh amanah, tulus dan juga integriti. Terima kasih saudara. Saya kira jawapan itu semestinya akan membuka mata-mata mahasiswa itu sendiri dalam menilai ataupun orang kata memilih siapakah yang paling tepat untuk menerajui kerajaan di UM sekaligus menerajui Majlis Perwakilan Pelajar pada sesi akan datang. Okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin saudara boleh nyatakan kenapa mahasiswa-mahasiswa UM perlu memilih saudara berdua untuk menerajui UM, untuk menerajui Majlis Perwakilan Pelajar. Baik, yang pertama sekali, bagi yang mana mengenali saya telah terlibat dengan pelbagai program di peringkat INASIS dan juga Kelab Persatuan. Jadi saya tahu bagaimana keperluan mahasiswa, apa yang mereka perlukan dan juga saya berasa bertanggungjawab untuk membawa suara-suara mahasiswa yang mana saya nampak sebelum ini perlu dibawa. Dan kalau kita senaraikan, orang kata keperluan itu sangat banyak. Jadi sebagai pemimpin, saya rasa saya mengambil tanggungjawab itu untuk membawa suara-suara mahasiswa. Jadi sekiranya anda rasa saya adalah calon yang tepat untuk anda, maka undilah nanti, bukalah handphone anda 3 hari bulan nanti. Jangan lupa undi semua calon perubahan dan terutamanya saya, calon umum 14 Syahmi Ishak. Calon anda paling tepat. Terima kasih. Okay, jadi bagi saya, sebab apa anda perlu memilih calon-calon di bawah Parti Perubahan, kerana kami pada kali ini sangat serius membawa agenda baru, iaitu ketiga-tiga agenda yang saya kira mampu mengangkat mahasiswa bukan sahaja daripada segi pelajaran tetapi juga daripada segi ekonomi mahasiswa sendiri. Sebab seperti yang kita tahu, 70% daripada pelajar yang ada di dalam UDM ini merupakan golongan B40. Jadi saya kira Parti Perubahan pada kali ini sangat-sangat serius untuk mengangkat ekonomi mahasiswa supaya lebih efektif dan juga lebih seragam. Dan itu sahaja daripada saya. Dan jangan lupa kepada anda semua untuk turun mengundi pada 3 hari bulan. Nampak kuning, pangkah kuning. Jika saya pilihan anda yang paling tepat, jangan lupa untuk undi saya calon umum 16 di bawah Parti Perubahan. Assalamualaikum. Okay, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada saudara berdua. Dan kita akan teruskan dengan sahabat saya, saudari Nora. Dan kita teruskan kepada mereka luncur. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam biru warna. Bersama dengan saya sekarang wakil daripada Mandat. Mungkin saudara boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Nama saya Muhammad Syami Iman bin Muhammad Rizal. Panggil saya Syami Rizal. Saya calon umum 06, bertanding untuk konstitusi umum. Baiklah saudara Syami. Jadi saya berdiri di sini hari ini adalah untuk bertanyakan soalan yang mungkin bermain di minda mahasiswa dan mahasiswi Universiti Utara Malaysia. Jadi Syami, ramai mahasiswa dan mahasiswi beranggapan bahawa undi mereka tidak membawa sebarang perubahan. Jadi mungkin ada data pengundian, statistik ataupun pengalaman Syahmi sendiri, apakah bukti bahawa satu undi pun sebenarnya mampu membawa kepada perubahan ataupun arah tuju sebuah pengurusan universiti? Terima kasih pertama sekali untuk soalan tersebut. Berkenaan dengan bagaimana kita nak pastikan satu undi mampu untuk mempengaruhi apa-apa keputusan universiti. Pertama sekali, dalam sistem demokrasi kita kena terima hakikat yang itu hak kita. Kita nak pilih pemimpin, kita ada hak untuk mengundi. Jadi undian itu soalnya ke mana? Ada pegangan masing-masing. Dalam mana-mana sistem demokrasi, tak kira sama ada di AS ataupun Malaysia, kalau di AS kita ada Republikan dan Demokrat, kalau di Malaysia kita ada pelbagai parti politik. Artinya apa? Artinya dalam mana-mana sistem demokrasi, gerakan itu memang relevan. Dan sekiranya anda percaya dalam mana-mana gerakan, anda boleh letak satu undi untuk mereka. Tetapi hari ini mahasiswa sudah celik. Apabila mereka mengundi itu bukan sekadar melihat kepada gerakan, tapi mereka juga melihat kepada latar belakang calon. Sama ada calon itu capable atau untuk melakukan satu perkara, ataupun calon itu ada pengalaman yang baik untuk melaksanakan kerja. Jadi bagi saya, undian anda sangat penting kerana itu menunjukkan satu pematangan demokrasi, terutamanya dalam universiti di Malaysia.
Baik, terima kasih saudara Syami. Jadi bagi saya itu adalah satu kata-kata yang sangat bernas. Jadi mungkin ada sepatah dua kata yang Syami boleh kemukakan. Kenapa mahasiswa dan mahasiswi Universiti Utara Malaysia perlu mengundi mandat ataupun Syami sebagai wakil Universiti Utara Malaysia? Terima kasih. Pertama, calon kami tahun ini 43 daripada 44 calon. Artinya apa rakan-rakan sekalian? Artinya dalam kami nak kenal pasti calon-calon untuk bertanding, kami akan bentangkan prinsip mandat mahasiswa. Bila kami bentangkan prinsip, kami nak kenal pasti apa sebenarnya denyut nadi mahasiswa ini, apa perjuangan semasa. Jadi bila mana kami nak pitch kepada mahasiswa dan keberhasilan kami adalah 43 ke 44 calon, artinya denyut nadi kami ataupun prinsip kami selari dengan kehendak mahasiswa semasa. Itu yang pertama. Kedua, saya sebenarnya yakin mahasiswa hari ini sudah tahu untuk mengundi siapa. Tidak kira dari mana-mana gerakan, sama ada mandat mahasiswa ataupun mana gerakan-gerakan lain, itu terpulang kepada semua. Tetapi, seperti yang saya nyatakan dalam wacana sebentar tadi, mandat mahasiswa tahun ini kami menawarkan kepada anda satu blueprint projek rejuvenasi. Dalam blueprint itu, kami terangkan kepada anda bagaimana kita ingin bekerja dengan menggunakan tunjang kebajikan, good governance dan juga idealism. Di akhirnya, kenapa perlu undi mandat mahasiswa? Kerana kami jelas dengan prinsip dan kami jelas dengan pendirian. Dan insya-Allah kami, jika diberikan mandat kepada kami akan terus untuk berbakti kepada mahasiswa. Baik, itu dia. Terima kasih Syami daripada wakil mandat. Saya kira itu sahaja. Okey, baik. Mungkin ada soalan sorakan daripada wakil-wakil mandat di belakang saya. Okey, baik. Okay, baik. Mungkin kita boleh dengarkan gendang ataupun sorakan daripada mandat. Mandat! Mahasiswa! Mandat! Mahasiswa! Mandat! Mahasiswa! UUM! Bersama berjuang beriman! Itu dia tadi semangat daripada wakil mandat. Saya kira itu saja temu duga saya pada malam ini. Kembali kepada rakan setugas Raja di dalam Dewan. Terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih Nora untuk liputan anda. Dan jika tadi saya bersama dengan wakil daripada Perubahan Mahasiswa, kini saya bersama pula dengan calon umum daripada Kesatuan Mahasiswa. Okey, baiklah saudara, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam biru warna dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Alif bin Abdul Rasid, merupakan pelajar tahun yang kedua, Ijazah Sarjana Muda Informasi dan Teknologi, calon umum 02, calon umum 02, calon umum 02. Bagaimana pula dengan saudara? Baik, Assalamualaikum, selamat malam kepada semua warga UM. Saya Ahmad Aidi, tanding di bawah Kesatuan Mahasiswa. Terima kasih. Okey, baiklah, untuk soalan yang bakal saya lontarkan ini, mungkin kita melihat daripada perspektif parti itu sendiri. Seandainya kemenangan pada pilihan raya kampus kali ini memihak kepada Kesatuan Mahasiswa, apakah orang kata langkah yang konkret ataupun langkah permulaan daripada Kesatuan Mahasiswa itu sendiri untuk menagih ataupun membuktikan bahawa suara mahasiswa-mahasiswa di UM itu adalah nyata, benar dan bukannya auta yang semata-mata melalui undian? Baik, terima kasih atas soalan yang diajukan. Pertama sekali, saya sukalah untuk memperkenalkan 4 teras Kesatuan Mahasiswa. Yang pertama ialah benar dan berprinsip, budaya ilmu, solusi dan juga kebajikan mahasiswa. Jadi apa yang bentuk konkretnya? Kalau boleh lihat di laman media sosial kami, di IG Kesatuan Mahasiswa, TikTok Kesatuan Mahasiswa dan Facebook Kesatuan Mahasiswa, kami ada mengupload atau postkan mekanisme manifesto. Jadi ini menunjukkan kami memang ambil berat tentang manifesto yang kami janjikan kepada mahasiswa-mahasiswi, dan ia membumi dan ia memang logik akal. Jadi contohnya untuk manifesto saya lah, calon umum 02, di mana kami ingin mengusahakan water vending machine yang percuma di Inasis. Jadi macam mana pelaksanaannya? Pelaksanaannya bermula dengan berjumpa dengan pihak pentadbiran yang bertanggungjawab lah. Contohnya SSC dan pengetua Inasis lah. Sebab kita nak meletakkan sesuatu di Inasis, perlu kelulusan pengetua Inasis tersebut. Jadi kalau ingin lebih lanjut, kami memang upload semua mekanisme manifesto kami di dalam media sosial untuk setiap calon kami. Jadi ini nak menunjukkan Kesatuan Mahasiswa ready dan memang kami nak akan laksanakan jika kami
meraih undi anda dan insya-Allah lah menang lah. Baik, itu saja. Okey, baik. Bagaimana pula dengan pandangan saudara sendirilah dengan soalan tadi? Baik, apabila kita sentuh tentang kebajikan, setiap daripada parti-parti menyentuh kebajikan dan matlamat dia orang sama. Isu-isu terhadap mahasiswa. Contoh pasal mahasiswa, kebajikan mahasiswa. Akan tapi bagaimana sesebuah parti itu melaksanakan ideologi dalam pengurusannya. Bagaimana sesebuah parti itu bertindak secara rasional untuk menguruskan sebuah organisasi dan sesebuah universiti khususnya, bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Akan tapi ini semua tertakluk kepada student empowerment dan juga kebajikan mahasiswa. Jadi bagaimana kami daripada Kesatuan Mahasiswa telah menyenaraikan teras-teras dan juga visi-misi kami yang cukup jelas. Iaitu kami akan membawa suara-suara mahasiswa. Andai kata suara-suara ini yang menyebabkan mahasiswa-mahasiswi mereka rasa tertarik dengan Kesatuan Mahasiswa, maka inilah yang kami bawakan solusi dengan mengadakan beberapa cadangan-cadangan yang realistik dan juga boleh diterima logik akal. Baik. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Tapi sebelum tu mungkin saudara berdua ada kata-kata lah untuk mahasiswa yang bakal turun mengundi untuk orang kata mengapa kami perlu memilih anda untuk menerajui kerajaan pada masa akan datang. Baik, yang pertama sekali kepada mahasiswi sekalian, laksanakanlah tanggungjawab anda sebagai mahasiswa di Universiti Utara Malaysia untuk datang undi secara atas talian, dan undi anda di atas tangan anda sendiri berdasarkan pemerhatian anda sendiri, berdasarkan apa yang anda lihat di sama ada medsos ataupun secara realiti lah, secara dengan akal yang terbuka. Jadi saya ingin promote diri saya lah. Undilah saya, calon umum 02, calon umum 02. Baik, bagaimana Kesatuan Mahasiswa telah menetapkan teras dan kami sebenarnya tidak berpihak kepada mana-mana pihak. Dan kami dari Kesatuan Mahasiswa sangat terbuka. Andai kata ada mana-mana parti untuk sudi bekerjasama dengan kami. Tapi tujuannya sama, iaitu dengan menyelesaikan masalah-masalah dan menaikkan semula kebajikan-kebajikan mahasiswa-mahasiswi. Jadi saya Ahmad Aidit, calon umum 20. Calon umum 20. Aidit berdiri memahat legasi kepimpinan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Dan kepada mahasiswa di luar sana, jangan lupa pada tarikh 3 Disember nanti, jangan lupa untuk terus mengundi. Tentukan pilihan anda kerana anda adalah pengubah universiti sendiri. Dan itu sahaja daripada saya. Kita kembali ke studio utama bersama Nick. Luncur. Terima kasih kepada Raja dan juga Nora atas liputan yang komprehensif sebentar tadi dari SAC. Jelas sekali bahawa pilihan raya kampus bukan sekadar hanya untuk memilih seorang wakil pelajar ataupun wakil pelajar, tetapi juga merupakan suatu proses pembudayaan demokrasi bagi membentuk masa depan kepimpinan universiti. Jadi siapakah yang bakal memikul tanggungjawab sebagai pemimpin mahasiswa di Universiti Utara Malaysia pada sesi kali ini? Pilihan di tangan anda, sama ada merah, biru ataupun kuning. Jadi sekian sahaja daripada Broadcast News. Assalamualaikum dan selamat malam.